Pernah tak kau bangun pagi dan benda pertama yang kau capai bukan pasangan kau, bukan segelas air, tapi telefon? Jari kau secara automatik membuka media sosial. Scroll, scroll, scroll. Berita buruk, drama rakan sekerja, iklan benda yang kau tak perlukan. Sebelum kau sempat gosok gigi, otak kau dah sarat dengan kekusutan, kemarahan dan rasa cemas yang tak jelas puncanya. Selamat datang ke Information Overload. Keadaan di mana minda kita seperti sebuah komputer dengan terlalu banyak tab terbuka mula menjadi lembab dan hang. Kau rasa macam sentiasa sibuk, tapi pada penghujung hari tak ada apa-apa yang siap. Kau rasa letih, tapi kau tak buat kerja berat pun. Kau cuma memproses. Ini bukan salah engkau. Ia adalah reka bentuk. Otak kita secara semula jadi tertarik kepada perkara baru, mengejutkan dan negatif. Ia adalah sisa evolusi untuk terus hidup. Dulu, maklumat baru mungkin bermaksud ada harimau di sebalik semak itu. Hari ini, ia bermaksud selebriti ini bergaduh dengan selebriti itu. Ancaman berbeza, tapi tindak balas kimia dalam otak kita sama. Syarikat teknologi tahu tentang ini. Mereka membina aplikasi untuk mengeksploitasi bias negatif dan ketagihan dopamin kita. Scroll tanpa henti bukan satu kesilapan. Ia satu ciri. Setiap like, setiap komen, setiap berita sensasi adalah suntikan kecil dopamin, hormon ganjaran. Ia membuatkan kita terus kembali untuk lebih banyak lagi. Seperti tikus di dalam makmal. Hasilnya, keletihan membuat keputusan. Apabila otak kita dibanjiri dengan maklumat remeh, ia kehilangan tenaga untuk membuat keputusan yang benar-benar penting. Patutkah aku terima tawaran kerja ini? Atau patutkah aku balas komen pedas orang yang tak dikenali di internet? Otak yang letih sering memilih jalan yang lebih mudah. Jadi, apa penyelesaiannya? Adakah kita perlu berpindah ke hutan dan hidup tanpa teknologi? Tidak. Penyelesaiannya lebih mudah dan lebih berkesan. Diet maklumat. Sama seperti diet makanan, ia bukan tentang berhenti makan, tetapi tentang memilih apa yang kita makan, bila dan berapa banyak. Ia tentang mengawal input untuk mengoptimumkan output. Berikut adalah 5 langkah praktikal untuk memulakan diet maklumat kau hari ini. Langkah pertama, audit. Selama seminggu, perhatikan dari mana kau dapatkan maklumat. Aplikasi, laman web, TV, podcast. Jujur dengan diri sendiri. Tanya soalan penting. Adakah sumber ini membuatkan aku lebih bijak atau lebih cemas? Adakah ia berguna untuk hidup aku atau sekadar mengisi masa lapang? Langkah kedua, penyingkiran. Ini bahagian yang paling memuaskan. Padam aplikasi yang tidak memberi nilai. Unfollow akaun yang menyebarkan negativiti. Unsubscribe dari email yang kau tak pernah baca. Jadilah kejam. Ruang mental kau adalah hartanah yang paling berharga. Jangan biarkan penceroboh digital mendudukinya secara percuma. Langkah ketiga, penjadualan. Jangan biarkan maklumat mengganggu kau sepanjang hari. Tetapkan masa khusus untuk menyemak berita dan media sosial. Contohnya, 15 minit pada waktu pagi dan 30 minit pada waktu petang. Di luar waktu itu, telefon kau dalam mod jangan ganggu. Ini adalah arahan, bukan cadangan. Langkah keempat, kawalan kualiti. Gantikan maklumat segera dengan maklumat mendalam. Kurangkan scroll TikTok. Lebihkan membaca buku atau artikel panjang. Langgan 1 atau 2 penerbitan berkualiti tinggi berbanding mengikuti beratus-ratus sumber berita percuma yang dipenuhi clickbait. Ingat, matlamatnya adalah untuk menjadi seorang yang berpengetahuan, bukan seorang yang tahu semua perkara remeh. Langkah kelima, penggunaan secara sedar. Apabila kau memutuskan untuk mengambil maklumat, lakukan dengan sepenuh perhatian. Jangan scroll sambil makan atau sambil bercakap dengan orang lain. Berikan perhatian sepenuhnya. Fikirkan apa yang kau baca. Adakah kau setuju? Kenapa? Libatkan minda kau. Jangan biarkan ia menjadi spam pasif. Pada mulanya, ia akan terasa aneh. Kau mungkin akan rasa FOMO, fear of missing out. Kau akan rasa tertinggal. Tapi perlahan-lahan, kau akan sedar bahawa kau tidak terlepas. Apa-apa yang penting
Sebaliknya, kau sedang menemui semula sesuatu yang telah hilang, ruang untuk berfikir. Fikiran kau akan menjadi lebih jelas. Kau akan lebih fokus di tempat kerja. Perbualan kau akan menjadi lebih mendalam. Kau akan mula tidur dengan lebih lena. Dit maklumat bukan tentang menjadi jahil. Ia adalah tentang menjadi bijak dalam memilih apa yang perlu diketahui. Ia adalah penapis yang kau letakkan di antara dunia dan minda kau. Jadi, cuba cabar diri kau. Untuk 24 jam akan datang, amalkan diet maklumat yang ketat. Padam media sosial. Jangan buka laman berita, lihat apa yang berlaku. Kau mungkin akan dapati bahawa dunia tidak berakhir tanpamu. Sebaliknya, dunia dalaman kau mungkin baru sahaja bermula.